Kenapa ramai pasangan sekarang menjadikan dinar emas sebagai mas kahwin ataupun hantaran? Kelebihannya tuan-puan, emas ni ada nilai sentimental. Berbanding mas kahwin diberikan dalam bentuk duit ringgit seperti ini. Kelebihan yang lain menjadikan dinar sebagai mas kahwin adalah ia akan bertahan lebih lama sebab emas ni kalau tak ada keperluan mendesak dah pasti tidak akan dijual. Tetapi bila dalam bentuk duit, pasti dalam jangka masa yang singkat sahaja akan dibelanjakan. Sebab tu ramai pasangan muda sekarang, ramai pasangan yang berkahwin sekarang menjadikan emas ataupun dinar ni sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Sebabnya dalam jangka masa yang lama, dalam jangka masa panjang, dah pasti harga dinar ni akan meningkat. Sebab purata kenaikan harga emas setiap tahun antara 9 ke 10%. Jadi, perempuan yang nak berkahwin, merancang untuk berkahwin, nak jadikan dinar emas ni sebagai hantaran ataupun mas kahwin, boleh mula simpan mulai sekarang. Nak saya bantu, boleh klik link di bio. Daftar secara percuma saja. Selepas daftar, saya akan guide tuan-puan untuk mula simpan dinar ni untuk berkahwin. Semoga bermanfaat.